puasa dan ubat. Yang kedua, saya akan bercakap mengenai untuk kencing manis, diabetes, pengambilan insulin. Waktu-waktu yang sesuai untuk pesakit berbuka puasa adalah sekiranya dia mengalami gejala hypoglycemia. Untuk pesakit yang tidak mempunyai glukometer lah, dia tak ada mesin kat rumah. Jadi kalau dia ada tanda-tanda yang macam dia rasa sangat letih, menggetar, rasa nak pitam, ataupun dia rasa nak muntah, dia boleh berbuka puasa. Ataupun dia mengalami dehidrasi yang sangat teruk lah, sampai dia pingsan ataupun dia celaru. So dia boleh buka puasa. Untuk mereka yang ada mesin yang kat rumah, so dia boleh cek dia punya paras gula. Kalau contoh dia punya paras gula tu kurang daripada 3.3 milimol sepanjang dia berpuasa tu, dia boleh je buka puasa. Ataupun lagi berapa jam dia cek balik, dia tengok tiba-tiba gula dia tu kurang daripada 3.9 milimol, dia boleh je berbuka puasa. Dan lagi satu, bila dia cek gula dia terlampau tinggi, so lebih daripada 16.7 milimol, dia boleh je buka puasa sebab kita takut time tu dia punya gula, darah dalam gula dia jadi beresid lah. Yang itu lagi bahaya dan boleh menyebabkan banyak kesan sampingan. Okey, itu saja daripada saya. Bye.